Kenapa ramai betul upgrade Android player siap dengan 360 camera sekarang? Harga dah murah ke? Atau memang satu keperluan? Dulu abah-abah terliur tengok Double D, sekarang kita pula terliur dengan Android player siap dengan 360 camera. Cepat betul zaman berubah. Tahukah korang, Android player mula diperkenalkan sekitar tahun 2010 dan kereta pertama yang datang dengan Android player terus daripada kilang adalah Hyundai Sonata 2015. Manakala kereta pertama yang ada 360 camera pula adalah Infiniti EX35. Masa tahun 2015 nak dapatkan Android player siap 360 camera ni boleh cecah RM3,000 ke atas. Tetapi sekarang dengan bajet bawah 1,500 korang dah boleh dapat Android player siap 360 camera daripada Mohawk. Menariknya Mohawk ni siap keluarkan limited edition cuma 2,000 unit sahaja di pasaran. Lagi best warranty sampai 31 Disember 2026. Pack dia pun bukan biasa-biasa. Ada prosesor octa-core, ada 4GB RAM dan juga 32GB ROM, Apple CarPlay dan juga Android Auto, equalizer untuk tuning audio terbaik, memang padu. 360 camera dia juga memang boleh nampak semua dan jelas untuk korang tengok dekat keliling kereta korang. Kalau korang tengah cari Android player sekali dengan 360 camera, korang boleh pergi ke dealer sah Mohawk berdekatan dengan anda. Ya, hapuskan mereka, jajah mereka. Nak, jangan lupa bagi tahu generasi akan datang tentang kami. Baik, Pak. Sekarang ni kereta semua kita yang punya. Huha!